Tahun 1998 di Lenggong, Perak. Malam Jumaat selepas maghrib, bau daging busuk bercampur darah segar perlahan-lahan meresap masuk ke rumah kayu lama milik Cik Aminah. Cik Aminah, 45 tahun, sedang menyiapkan makan malam. Anaknya Raihan, 8 tahun, tiba-tiba menangis kesakitan di bilik. Perut kembung, rasa macam ada sesuatu bergerak di dalam. Malam yang sama, jiran sebelah jumpa anak ayam mati, hanya tinggal kepala, leher terkoyak dengan kesan cakar panjang. Berasa bimbang, Cik Aminah segera memanggil bomoh kampung. Selesai membaca ayat-ayat, bomoh berbisik, "Ini bukan sakit biasa. Ada makhluk perempuan dari pokok sena besar. Dia suka darah budak." Ibu yang mati masa melahirkan anak dipanggil Langsuir. Rambut panjang menutupi muka, kuku tajam. Dia mengisap darah, terutama bayi dan ibu berpantang. Malam ketiga, hampir tengah malam, lampu rumah dipadam. Dari arah pokok sena, Cik Aminah terdengar tangisan panjang bercampur bunyi mengilai. Bayang putik berambut panjang melintas di luar tingkap. Pintu bilik Raihan terbuka perlahan. Cik Aminah menjerit, capai parang di tepi almari dan melibas ke arah bayang di sisi katil. Sekali, dua kali. Makhluk itu melayang ke belakang dan terbang keluar dengan jeritan yang memekakkan telinga. Rambut hitam menutupi wajah pucat. Keesokan pagi, pada rangka tingkap, kelihatan 4 kesan cakar dalam hingga ke teras papan. Raihan selamat tetapi trauma, berbulan-bulan tidur dengan lampu menyala. Sejak malam itu, Cik Aminah menabur garam keliling rumah sebagai ikhtiar perlindungan. Jika anda terdengar wanita mengilai dan nampak kelibat putih berambut panjang terbang di pokok besar, jangan pandang lama-lama. Itu mungkin Langsuir, ibu hantu yang lapar darah. Signal Karat.